Perkembangan krisis adat dan perlembagaan di Negeri Sembilan. Tugas Raja Nur Razli Raja Nordin sebagai Setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU digantung kerana didakwa gagal mematuhi perintah memanggil sidang mesyuarat khas DKU hari ini. Tindakan itu diambil 6 daripada 8 ahli DKU Negeri Sembilan. Keputusan itu diumumkan menerusi kenyataan media bersama oleh Undang Luak Sungai Ujong Datuk Mubarak Doha, Undang Luak Jelebu Datuk Ma'ruf Mat Rashad dan Undang Luak Johor Datuk Muhammad Abdullah. Turut bersama Undang Luak Rembau Datuk Abdul Rahim Yassin, Tunku Besar Tampin Tunku Syed Razman Syed Idrus Al-Qadri serta Datuk Shah Bandar Sungai Ujong Datuk Seri Badaruddin Abdul Khalid. Kenyataan media itu dibacakan Ma'ruf pada sidang media di Balai Kediaman Rasmi Tunku Besar Tampin yang dihadiri semua pembesar adat berkenaan melainkan Mubarak. DKU terbabit menyatakan perasaan sangat kecewa atas kegagalan Raja Nur Razli mematuhi perintah selaku pemerintah bersama Kerajaan Negeri Sembilan merangkap ahli majoriti DKU untuk menguruskan panggilan sidang mesyuarat khas DKU hari ini. Katanya tindakan Raja Nur Razli adalah sembrono, bertentangan dengan aturan adat dan sangat biadab serta tidak lagi layak menjawat jawatan Setiausaha DKU. Ma'ruf berkata keputusan mereka menggantung tugas Raja Nur Razli mengikut peruntukan perkara 21 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 dan seterusnya melantik suatu jawatan kuasa khas bagi menjalankan kuasa Setiausaha DKU. Krisis adat dan perlembagaan di Negeri Sembilan tercetus pada 19 April lalu apabila kumpulan undang luak mengeluarkan pengisytiharan mendakwa menurunkan tahta Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muris Tuanku Munawir.